Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurin Ardini binti Muhammad Nur Hisam dan Nuril Aina. Pada hari ini kami akan membentangkan tentang zaman kegemilangan Kerajaan Abbasiyah serta sumbangannya terhadap perkembangan ilmu dan peradaban manusia moden. Umum mengetahui bahawa tamadun Islam bukan sahaja merupakan menumpukan kepada aspek agama, tetapi juga turut berkembang dalam bidang sains, teknologi dan pemikiran. Oleh itu, pembentangan pada kali ini akan menghuraikan bagaimana Kerajaan Abbasiyah menjadi asas kepada dunia moden pada hari ini. Okey, seterusnya kita masuk pada latar belakang zaman Abbasiyah. Kerajaan Abbasiyah mula ditubuhkan pada tahun 750 Masihi selepas jatuhnya Kerajaan Bani Umayyah. Pengasas bagi kerajaan ini ialah Abu Abbas As-Saffah yang telah memainkan peranan yang penting dalam membentuk sebuah pemerintahan yang baharu yang lebih sistematik dan terbuka. Pusat pemerintahan kerajaan ini terletak di Baghdad yang pada ketika itu merupakan salah satu kota yang paling maju dan berpengaruh di dunia. Baghdad bukan sahaja berfungsi sebagai pusat pentadbiran, malah ianya turut berkembang sebagai pusat perdagangan antarabangsa serta menjadi pusat penyebaran ilmu pengetahuan pada zaman itu. Pada zaman tersebut, Baghdad dikenali sebagai City of Knowledge kerana ianya menjadi tumpuan para ilmuwan dari pelbagai latar belakang untuk berkumpul, berbincang serta menghasilkan pelbagai karya-karya ilmiah. Pada zaman Abbasiyah ini, sering digelar sebagai zaman kegemilangan kerana berlakunya satu ledakan ilmu yang sangat pesat atau dikenali sebagai Intellectual Revolution. Selain itu, kemajuan dalam bidang sains dan teknologi turut berkembang dengan pesatnya. Di samping itu, kestabilan politik yang dinikmati pada peringkat awal pemerintahan. Kesemua faktor ini telah menyumbang kepada kemunculan sebuah tamadun yang sangat unggul dalam sejarah dunia. Seterusnya, kita beralih kepada latar belakang, faktor kegemilangan dan faktor kemerosotan di zaman Abbasiyah. Baik, yang pertama, faktor kegemilangan. Kegemilangan Kerajaan Abbasiyah berpunca daripada beberapa faktor utama seperti kestabilan politik, sokongan pemerintah terhadap perkembangan ilmu serta keterbukaan terhadap pengaruh luar. Selain itu, sistem pentadbiran yang cekap dan ekonomi yang kukuh turut memainkan peranan penting dalam memastikan kemajuan dapat dicapai. Budaya mencintai ilmu dalam kalangan masyarakat juga menjadi faktor utama yang mendorong kepada perkembangan tamadun. Semua faktor ini saling melengkapi dan dalam membentuk sebuah empayar yang maju dan berpengaruh. Seterusnya, faktor kemerosotan. Walaupun mencapai kegemilangannya, Kerajaan Abbasiyah akhirnya mengalami kemerosotan akibat pelbagai faktor dalaman dan luaran. Contohnya, perebutan kuasa dalam kalangan pemimpin yang telah menyebabkan kelemahan dalam pentadbiran dan menjejaskan kestabilan negara. Selain itu, terdapat juga serangan dari luar seperti serangan Mongol yang telah memberi kesan besar kepada kejatuhan Baghdad. Perpecahan dalam masyarakat dan kemerosotan ekonomi turut menyumbang kepada kejatuhan kerajaan ini. Peristiwa ini menjadi pengajaran penting tentang kepentingan perpaduan dan kepimpinan yang kukuh dalam sesebuah kerajaan. Kemudian kita masuk pula kepada corak pemerintahan Abbasiyah. Yang pertama, pentadbiran yang profesional. Salah satu kekuatan utama Kerajaan Abbasiyah ialah sistem pentadbirannya yang tersusun dan sistematik. Dalam struktur pemerintahan, Khalifah dibantu oleh wazir. Wazir ini bertindak sebagai menteri utama manakala pelbagai jabatan kerajaan yang dikenali sebagai Diwan diwujudkan untuk menguruskan hal-hal tertentu seperti kewangan, ketenteraan dan hal-hal berkaitan pentadbiran wilayah. Apa yang menarik, sistem pentadbiran ini tidak hanya terhad kepada orang Arab sahaja, namun ianya turut melibatkan bangsa lain seperti bangsa Parsi dan golongan bukan Arab yang berkelayakan. Hal ini menunjukkan bahawa Kerajaan Abbasiyah mengamalkan konsep
meritokrasi, iaitu pemilihan individu berdasarkan kebolehan mereka, kepakaran dan ilmu pengetahuan, bukan semata-mata keturunan atau asal-usul. Yang kedua, dasar keterbukaan ilmu. Selain itu, Kerajaan Abbasiyah juga terkenal dengan dasar keterbukaan dan dalam menerima ilmu daripada tamadun-tamadun lain. Mereka tidak menolak ilmu dari luar. Sebaliknya, mereka menterjemahkan karya-karya yang penting daripada tamadun Yunani dalam bidang falsafah, daripada India dalam bidang matematik serta daripada Parsi dalam bidang pentadbiran. Proses penterjemahan ini dijalankan secara sistematik di sebuah institusi yang sangat terkenal, iaitu Baitul Hikmah. Institusi ini bukan sahaja berfungsi sebagai pusat terjemahan, malah institusi ini turut menjadi pusat penyelidikan dan perbincangan ilmiah. Keadaan ini jelas menunjukkan bahawa Kerajaan Abbasiyah mengamalkan konsep globalisasi ilmu, iaitu menerima dan mengadaptasi ilmu pengetahuan daripada pelbagai sumber untuk tujuan pembangunan tamadun mereka. Di samping itu, kejayaan zaman Abbasiyah juga didorong oleh peranan khalifah sebagai penaung kepada perkembangan ilmu. Antara khalifah yang terkenal dalam hal ini ialah Khalifah Harun al-Rashid dan Al-Ma'mun. Mereka ini bukan sahaja memberi sokongan dari segi moral kepada para ilmuwan, malah mereka turut menyediakan pembiayaan, membina perpustakaan yang besar serta mereka menggalakkan aktiviti-aktiviti penyelidikan dalam pelbagai ilmu. Hal ini menunjukkan bahawa kerajaan memainkan peranan yang sangat penting dalam membina ekosistem ilmu yang kondusif di mana para ilmuwan dapat menjalankan kajian dan menghasilkan penemuan baharu dengan lebih efektif dan berkesan. Okay. Kemudian kita masuk pula kepada tokoh-tokoh dan sumbangan-sumbangan mereka. Dalam bidang matematik, tokoh yang sangat terkenal ialah Al-Khwarizmi yang telah memperkenalkan asas algebra serta konsep algoritma. Sebab sumbangan beliau ini bukan sahaja penting pada zamannya, malah masih digunakan sehingga pada hari ini, terutamanya dalam bidang komputer dan teknologi digital. Seterusnya, dalam bidang perubatan pula, Ibn Sina merupakan tokoh yang sangat berpengaruh melalui karya agungnya iaitu Al-Qanun fil Al-Tib. Karya ini telah dijadikan rujukan utama dalam bidang perubatan di Eropah selama beberapa abad. Beliau juga telah menyumbang kepada perkembangan diagnosis penyakit serta bidang farmasi yang menjadi asas kepada sistem perubatan moden pada hari ini. Dalam bidang astronomi pula, tokoh yang terkenal ialah Al-Battani, telah menjalankan kajian yang mendalam berkaitan pergerakan planet serta memperbaiki sistem kalender. Penemuan beliau sangat penting dalam bidang navigasi dan penentuan waktu. Kemudian kita masuk pula kepada manakala dalam bidang kimia, Jabir Ibn Hayyan dikenali sebagai bapa kimia kerana sumbangannya dalam memperkenalkan kaedah eksperimen serta teknik penyulingan. Kaedah ini masih digunakan dalam makmal moden hingga ke hari ini. Bagaimana Abbasiyah menyumbang kepada peradaban moden? Secara keseluruhannya, Kerajaan Abbasiyah telah memberikan sumbangan yang sangat besar kepada peradaban moden melalui beberapa aspek yang utama. Pertama, mereka telah membina sistem pendidikan yang tersusun dan sistematik yang menjadi asas kepada sistem pendidikan moden. Kedua, mereka telah melahirkan ramai tokoh ilmuwan dalam pelbagai bidang yang menghasilkan karya-karya yang penting. Yang ketiga, mereka telah mengasaskan kaedah saintifik yang berasaskan pemerhatian dan eksperimen. Selain itu, Kerajaan Abbasiyah juga berperanan sebagai jambatan ilmu antara dunia timur dan barat.
di mana ilmu-ilmu ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan seterusnya berkembang ke Eropah. Oleh itu, dapat disimpulkan bahawa peradaban moden yang wujud pada hari ini adalah merupakan kesinambungan daripada pencapaian yang telah dibina pada zaman Abbasiyah. Selanjutnya, kita beralih kepada sumbangan Kerajaan Abbasiyah terhadap ilmu dan peradaban manusia pada masa kini. Yang pertama, perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Zaman Abbasiyah terkenal sebagai zaman kegemilangan ilmu pengetahuan kerana usaha yang bersungguh-sungguh dalam mengembangkan pelbagai bidang ilmu. Penubuhan institusi seperti Baitul Hikmah di Baghdad menjadi pusat utama penterjemahan, penyelidikan dan pengumpulan ilmu daripada tamadun Yunani, Parsi dan juga India. Karya-karya ilmiah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan seterusnya dikembangkan oleh sarjana Islam. Aktiviti keilmuan ini tidak terhad kepada bidang agama sahaja, tetapi merangkumi pelbagai disiplin seperti falsafah, matematik dan juga perubatan. Keadaan ini juga telah melahirkan budaya intelektual yang tinggi dalam masyarakat Abbasiyah. Yang kedua, sumbangan Kerajaan Abbasiyah dalam bidang sains dan juga teknologi. Dalam bidang sains dan teknologi, sarjana Islam pada zaman Abbasiyah telah memperkenalkan pendekatan kajian yang lebih sistematik melalui pemerhatian, eksperimen dan juga analisis. Mereka tidak hanya menerima ilmu daripada tamadun lain, tetapi turut memperbaiki dan mengembangkan pengetahuan tersebut. Kajian dalam bidang fizik, kimia dan kejuruteraan telah menghasilkan pelbagai penemuan yang memberi manfaat kepada kehidupan manusia. Sumbangan ini juga telah menjadi asas kepada perkembangan sains moden di Barat selepas ianya diterjemahkan dan dipelajari oleh sarjana di Eropah. Yang ketiga, sumbangan Kerajaan Abbasiyah dalam bidang perubatan. Bidang perubatan berkembang dengan pesat apabila hospital telah ditubuhkan sebagai pusat rawatan dan juga pusat pendidikan. Para doktor pada zaman Abbasiyah telah mengkaji pelbagai jenis penyakit serta kaedah rawatan yang lebih berkesan dan juga sistematik. Mereka juga menulis buku-buku perubatan yang menjadi rujukan penting dalam dunia perubatan selama berabad-abad. Selain itu, penekanan terhadap kebersihan dan penjagaan kesihatan menunjukkan bahawa masyarakat pada zaman ini mempunyai tahap kesedaran yang tinggi terhadap kesejahteraan hidup. Akhir sekali, sumbangan Kerajaan Abbasiyah dalam bidang matematik dan juga bidang astronomi. Dalam bidang matematik, sarjana Islam telah memperkenalkan konsep algebra serta memperkembangkan penggunaan nombor yang lebih sistematik, termasuk sistem perpuluhan. Sumbangan ini telah memudahkan pengiraan dalam pelbagai bidang seperti perdagangan dan juga kejuruteraan. Dalam bidang astronomi pula, mereka menjalankan kajian tentang pergerakan planet, bintang dan fenomena langit dengan lebih terperinci. Hasil kajian ini digunakan untuk menentukan waktu solat, arah kiblat dan juga pelayaran. Kejayaan ini telah membuktikan bahawa keupayaan umat Islam dalam menguasai ilmu yang kompleks. Seterusnya, kita akan lihat kepada sumbangan dan impak Kerajaan Abbasiyah. Apa yang menariknya, peralihan kuasa ini bukan sahaja tertumpu kepada aspek politik tetapi sosial, di mana golongan bukan Arab ataupun golongan Mawali mula mendapat tempat dalam pentadbiran, seterusnya memecahkan tembok perkauman yang wujud sebelum ini. Dari aspek politik, Kerajaan Abbasiyah mula memperkenalkan sistem wazir dan sistem diwan atau jabatan. Seterusnya, keadilan dan autonomi kehakiman dan diplomasi global. Dari aspek ekonomi pula, mewujudkan pusat perdagangan dunia, inovasi sistem kewangan, sistem percukaian yang adil dan revolusi pertanian. Dari aspek sosial, mewujudkan Baitul Hikmah, sumbangan sains dan matematik dan teknologi kertas serta pendidikan dan agama yang semakin berkembang. Seterusnya kita akan lihat kepada analisis mendalam tentang sumbangan Kerajaan Abbasiyah dari aspek politik.
Sumbangan kerajaan Abbasiyah dalam aspek politik bukan sahaja menstabilkan empayar yang hebat, malah memperkenalkan struktur birokrasi yang menjadi asas kepada sistem kenegaraan moden. Sistem wazir atau Perdana Menteri diperkenalkan sebagai ketua pentadbiran yang mempunyai kuasa eksekutif yang dikuasai oleh jawatan wazir untuk melincinkan urusan kerajaan dan mengurangkan beban khalifah. Yang kedua, sistem diwan atau jabatan. Pentadbiran dibahagikan secara sistematik melalui jabatan-jabatan khas seperti Diwan Al-Jund untuk ketenteraan, Diwan Al-Kharaj untuk bidang kewangan dan cukai, dan Diwan Al-Rasail untuk sekretariat negara. Ketiga, keadilan dan autonomi kehakiman. Pelantikan hakim atau qadi dilakukan secara bebas untuk menjamin keadilan sosial yang merupakan transformasi besar daripada penindasan golongan lemah pada zaman jahiliah. Dan akhir sekali, diplomasi global. Kerajaan Abbasiyah menjalinkan hubungan diplomatik dengan kuasa besar seperti China dan Eropah yang membuktikan kematangan politik dan kestabilan kedaulatan mereka. Seterusnya, kita akan lihat kepada analisis mendalam tentang sumbangan kerajaan Abbasiyah dari aspek ekonomi. Bagaimanakah sebuah empayar membiayai kemajuan intelektualnya? Jawapannya adalah dengan ekonomi yang mampat. Kemajuan ekonomi pada era ini dipacu oleh kestabilan politik dan inovasi dalam sistem kewangan. Baghdad menjadi pusat perdagangan dunia atau sebagai hub utama yang menghubungkan laluan perdagangan timur dan barat, seterusnya menjadikannya bandar terkaya pada zamannya. Kedua, inovasi sistem kewangan. Tahukah anda bahawa sistem cek atau sak yang digunakan pada hari ini berasal daripada zaman Kerajaan Abbasiyah? Kerajaan Abbasiyah mempelopori penggunaan cek atau sak dan surat kredit yang membolehkan perdagangan jarak jauh dilakukan dengan lebih selamat dan efisien tanpa membawa fizikal emas. Maksudnya, ia membolehkan pedagang dari China ke Baghdad melakukan transaksi tanpa membawa jongkong emas yang berat dan berisiko. Seterusnya, sistem percukaian yang adil. Sumber pendapatan negara diuruskan melalui sistem zakat, kharaj iaitu cukai tanah, dan jizyah yang digunakan semula untuk pembangunan infrastruktur awam. Akhir sekali, revolusi pertanian. Pengenalan teknik pengairan baharu dan kincir angin meningkatkan nilai pertanian secara drastik, seterusnya menyumbang kepada kemakmuran ekonomi rakyat. Seterusnya, kita akan lihat kepada analisis mendalam tentang sumbangan kerajaan Abbasiyah dari aspek sosial pula. Inilah kemuncak perbincangan kita. Era intelektual, penubuhan Baitul Hikmah oleh Khalifah Harun al-Rashid adalah satu titik tolak dalam sejarah dunia. Ia bukan sekadar perpustakaan tetapi pusat penterjemahan global. Kerana zaman ini dikenali sebagai zaman keemasan Islam kerana impaknya yang besar terhadap peradaban manusia moden. Baitul Hikmah atau Gedung Hikmah adalah sebuah institusi yang ditubuhkan sebagai pusat penterjemahan, perpustakaan dan penyelidikan yang telah menyelamatkan ilmu purba Yunani dan Parsi untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Dari segi sains dan matematik, terdapat sumbangan beberapa tokoh seperti Ibnu Sina dan Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi memperkenalkan sistem algoritma dan algebra yang menjadi asas kepada sains komputer dan teknologi digital masa kini. Dari aspek perubatan, tokoh seperti Ibnu Sina atau Avicenna menghasilkan karya perubatan yang menjadi rujukan utama universiti-universiti di Eropah selama berabad-abad. Ketiga, teknologi kertas. Penguasaan teknologi pembuatan kertas membolehkan penghasilan buku secara besar-besaran sekaligus mendemokrasikan ilmu pengetahuan kepada seluruh lapisan masyarakat. Akhir sekali, perkembangan dalam bidang pendidikan dan agama. Integrasi antara ilmu wahyu dan ilmu akhli membentuk masyarakat yang berintegriti dan berilmu tinggi, selari dengan konsep pembinaan akhlak. Terdapat beberapa amalan pemerintahan kerajaan Abbasiyah yang boleh kita amalkan pada masa kini.
Amalan pemerintahan zaman Kerajaan Abbasiyah yang boleh diaplikasikan pada masa kini merangkumi sistem birokrasi yang sistematik melalui pengkhususan tugas di pelbagai jawatan atau diwan serta pelantikan jawatan wazir yang menyerupai fungsi ketua eksekutif moden untuk menjamin kelancaran pentadbiran. Selain itu, meritokrasi dan inklusiviti yang memberikan peluang kepada golongan mawali atau bukan Arab menjawat jawatan tinggi berdasarkan keahlian adalah sangat relevan untuk dipraktikkan dalam masyarakat majmuk di Malaysia bagi memastikan kecekapan organisasi. Seterusnya, pengukuhan keadilan melalui otonomi institusi kehakiman yang bebas daripada pengaruh politik atau rasuah serta penekanan terhadap pelaburan dalam bidang penyelidikan dan pembangunan R&D seperti yang dilakukan melalui Baitul Hikmah juga merupakan elemen krusial yang mampu membina ekonomi berasaskan pengetahuan. Segala amalan ini secara tidak langsung menyokong rukun konsep Malaysia Madani, terutamanya adalah aspek kesejahteraan, daya cipta dan ihsan melalui tadbir urus yang telus serta pemerkasaan ilmu demi kemajuan peradaban manusia sejagat. Akhir sekali kita akan lihat kaitannya dengan Malaysia Madani. Pertama, aspek kemampanan atau sustainability. Era Abbasiyah memperkenalkan sistem diwan atau jawatan yang telus dan pengurusan Baitul Mal yang sistematik. Manakala Malaysia Madani menekankan kepada tata kelola yang baik atau good governance dan membasmi ketirisan. Dari aspek daya cipta dan inovasi atau innovation, era Abbasiyah menubuhkan Baitul Hikmah dan sokongan khalifah terhadap sains, astronomi dan algebra. Manakala Malaysia Madani menggalakkan kreativiti, digitalisasi dan ekonomi berasaskan pengetahuan atau knowledge-based economy. Dan akhir sekali, ihsan dan kesejahteraan, compassion and well-being. Era Abbasiyah menyediakan hospital percuma, bimaristan, sekolah dan bantuan kepada golongan fakir tanpa mengira latar belakang. Manakala Malaysia Madani memastikan jaringan keselamatan sosial, social safety net yang kuat untuk rakyat. Kerajaan juga memperkenalkan beberapa inisiatif antaranya MySara, MyKasih dan lain-lain. Kesimpulannya, Kerajaan Abbasiyah merupakan lambang keagungan tamadun Islam yang berjaya mengintegrasikan kestabilan sistem politik, birokrasi dan kemakmuran ekonomi berasaskan inovasi perdagangan bagi melahirkan zaman keemasan intelektual yang tiada tolak tandingnya. Melalui institusi seperti Baitul Hikmah, mereka bukan sahaja memelihara ilmu purba, tetapi juga mempelopori penemuan baharu dalam bidang sains, perubatan dan matematik yang menjadi asas kepada kemajuan peradaban manusia moden hari ini. Amalan pemerintahan mereka yang mementingkan meritokrasi, keadilan sosial dan pembudayaan ilmu sangat selari dengan aspirasi Malaysia Madani sekaligus membuktikan bahawa tadbir urus yang inklusif dan berteraskan ilmu adalah kunci utama kepada pembinaan sebuah negara yang mampan, berdaya cipta dan dihormati di peringkat global.